Hai geng, so dekat tangan aku dah ada Honor Magic 8 Pro yang tak launch lagi dekat Malaysia, tapi aku dah gunakan seminggu juga. Aku bawa berjalan-jalan, masa tu ada tourism trip pergi Pahang dan juga Kuantan. Jadi aku cakap lah, boleh tak aku dapat awal untuk aku test sendiri hasil kamera dia. So bila aku buat video ni, aku adalah beberapa hasil gambar yang aku boleh share dekat korang, macam tu. Okay, so pertama kita nak tahu apa je yang dia bagi dalam kotak. Since kita dah masuk 2026, dah mostly phone dah buang dia punya aksesori semua kan. Tapi tak dengan Honor, dia still bagi kita adapter, 100 watt charging dan juga kabel USB Type-C. Dan juga satu clear silicone case yang agak berbeza berbanding case biasa. Kali ni dia ada macam matte finishing sikit yang membuatkan bila letak dekat phone tu nampak lebih cantik. Okay, so aku rasa dekat konten luar pun korang dah tengok sebelum ni dah ramai yang reveal. Untuk Honor Magic 8 Pro ni dia gunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan ini phone Elite 5 pertama akulah yang aku pegang. Okay, first untuk design dia sendiri, size dia 6.71 inch. Dia curve juga, tapi curve dia minimal. Jadi akan kurang mistouch berbanding macam Honor Magic 7 Pro yang curve dia agak ketara dan ramai bagi tahu yang diorang ada mistouch bila gunakan Honor Magic 7 Pro. Kalau korang tengok kedua phone ni, modul kamera daripada 8 Pro pun lagi besar. Nampak lagi besar daripada Magic 7 Pro. Yelah, macam mana tak besar kan? Dia dah ada 200 megapiksel Ultra Night Vision Telephoto. Ada OIS dan Honor kata dia punya stabilizer setara dengan CIPA 5.5, which is aku tak berapa faham apa benda CIPA 5.5 ni, tapi kita boleh nampak semasa menggunakan kamera telefoto dia. So let's say macam korang 10 kali zoom ataupun 100 kali zoom, senang untuk korang lock objek mana yang korang nak capture tu. Benda ni aku ada problem dekat Magic 7 Pro sebelum ni, di mana kalau kita 100 kali zoom agak susah nak lock objek. Tapi dekat Honor Magic 8 Pro, benda tu dah terselesaikan. Dan disebabkan itu, phone ni sendiri pun dah jadi Selected Photography Gear untuk Visit Malaysia 2026 tahun depan. Jadi Honor ni dah kerjasama dengan Tourism Malaysia untuk jadi gear fotografi tourism lah. Ini beberapa gambar yang aku dah ambil dengan menggunakan Honor Magic 8 Pro semasa lawatan aku ke Pahang, Kuantan. Kali ni dia lagi senang untuk kita shoot portrait, yang mana sebelum ni ada masalah dia kurang konsisten dekat portrait. Macam agak susah untuk dia blurkan the background. Tapi Magic 8 Pro perform dengan baik. And then Hardcourt Studio Filter dia memang top notch. Memang favourite aku. Hasil warna nampak lebih cinematic, lebih macam kau nak terus upload je, kau tak payah nak post editing pun. Dan dia sangat perform di keadaan low light. 200 megapiksel Ultra Night Vision tau. That's why dia tak struggle langsung dekat low light. Apalagi time aku tengah ada trip pergi Cerating nak tengok firefly tau. Keadaan tu memang gelap gila, tapi aku sajalah try ambil gambar dan korang tengok. Sensor dia cukup besar untuk capture moment tu walaupun gelap gila, tapi dia still boleh capture dengan baik seminimum cahaya yang ada pada objek yang kita gambar. So itu sahaja dulu share aku untuk Magic 8 Pro ni. Sebenarnya ini lebih kepada video first impression, unboxing kan. Tapi aku excited nak cerita. Next video aku akan go deep lagi dengan Honor Magic 8 Pro ni, terutama battery performance dia dan juga apa-apa yang belum kita bahas lagi lah. Okay, see you in next video. Wow, hebat sekali.